Hai, Assalamualaikum semua. Okey, tak nak cerita banyak. Kita pun nak respon satu komen ni daripada kawan kita. Kawan kita ke? Okey, bang. City 05 15K, gaji 6K sebulan. Boleh apply ke? Kalau cerita pasal gaji 6K, sebenarnya tak ada masalah untuk apply. Kalau ada City 05, bawah 30,000 sekalipun, memang boleh apply. Tapi ada setengah pekerjaan ni, dia kadang-kadang gaji besar, sebulan 5,000, 6,000, tapi basic gaji tu mungkin 1,700. Itu mungkin tak boleh. Contohnya macam driver lori yang gaji basic bawah daripada 2,000, memang tak boleh tau. Kalau lebih 2,000, itu okey lagi. Bawah 2,000, kalau contoh gaji basic 1,700, sebulan walaupun dapat 5,000 ke 6,000, untuk kes City 05, kalau bawah 5,000 masih boleh. Tapi kalau lebih 5,000, bawah 30,000, itu akan memberi masalah. Jadi kadang-kadang ada yang berjaya. Contohnya saya pun ada kes macam customer yang driver lori, gaji basic 2,500, beli kereta perluatan saga, campur lebih kurang 3,000, 4,000 gaji dia, dia pun nak ambil saga je. Ada City 05 sampai 20,000. Tak ada masalah, loan dah lulus dah, tinggal tunggu dapat kereta je. Kalau ada customer saya yang ada City 05 yang saya dah buat berjaya, minta tolonglah masuk ke mana-mana yang jumpa saya punya muka ni, tolonglah komen yang terbaik. Dan kita sebenarnya nak cuba buat, kita kena cubalah. Cuba memang kena bersungguh-sungguh. Berjaya, Alhamdulillah. So apa-apa boleh, roja saya. Assalamualaikum.